dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Jasri, nombor matrik 302656. Bagi subjek GMGAJ 2033 Etika Pentadbir Awam, kumpulan kami telah memilih tajuk gangguan seksual. Dalam sesi ini, saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan latar belakang kajian. Gangguan seksual merujuk kepada perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini oleh seseorang individu. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti secara lisan, bukan lisan, fizikal atau visual. Contohnya termasuk komen berunsur seksual, isyarat tidak senonoh dan sentuhan yang tidak diingini. Isu ini boleh berlaku di pelbagai tempat seperti tempat kerja, institusi pendidikan dan juga ruang awam. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia, sebanyak 506 kes gangguan seksual dilaporkan pada tahun 2022. Namun begitu, jumlah sebenar dipercayai lebih tinggi kerana ramai mangsa tidak membuat laporan. Kajian oleh Women's Aid Organisation juga menunjukkan bahawa kira-kira 1 daripada 2 wanita di Malaysia pernah mengalami gangguan seksual dalam kehidupan mereka. Statistik ini menunjukkan bahawa isu ini masih serius dalam masyarakat. Gangguan seksual boleh memberikan kesan yang serius kepada mangsa. Antaranya ialah tekanan emosi dan psikologi seperti rasa takut, trauma dan kemurungan. Selain itu, mangsa juga boleh kehilangan keyakinan diri serta mengalami gangguan dalam prestasi kerja atau pelajaran. Oleh itu, isu ini perlu diberi perhatian serius oleh masyarakat. Bagi menangani isu ini, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Akta Gangguan Seksual 2022. Akta ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mangsa dan menyediakan saluran aduan yang jelas. Selain itu, Tribunal Gangguan Seksual juga ditubuhkan bagi membantu mangsa mendapatkan keadilan. Langkah ini juga penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu gangguan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ehsan Sabri bin Wan Umar, nombor kad matrik 302640. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis dan penyelesaian isu gangguan seksual. Gangguan seksual merupakan satu isu yang semakin serius dalam masyarakat masa kini. Ia boleh berlaku di pelbagai tempat seperti di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat awam dan juga melalui media sosial. Secara ringkas, gangguan seksual merupakan satu tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini oleh bangsa. Antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual ialah penyalahgunaan kuasa. Contohnya, majikan atau pensyarah menggunakan kedudukan mereka untuk mengganggu individu yang lebih lemah. Keadaan ini menyebabkan mangsa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kerana bimbang akan kesan negatif seperti kehilangan kerja atau tekanan. Selain itu, kurangnya kesedaran dalam masyarakat juga menjadi punca. Ada individu yang menganggap gurauan lucah atau komen berunsur seksual sebagai perkara biasa, sedangkan ianya boleh menyebabkan mangsa berasa tidak selesa dan tertekan. Seterusnya, perkembangan media sosial turut menyumbang kepada masalah ini. Gangguan boleh berlaku secara dalam talian seperti mesej tidak senonoh dan pelaku juga boleh menyembunyikan identiti mereka. Ianya menjadikan situasi ini lebih sukar dikawal. Dari segi kesan, gangguan seksual boleh memberi impak yang besar kepada mangsa seperti tekanan emosi, trauma, kehilangan keyakinan diri serta menjejaskan kehidupan harian mereka. Bagi mengatasi masalah ini, beberapa langkah boleh diambil. Antaranya ialah meningkatkan kesedaran melalui kempen dan pendidikan, menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas, menyediakan saluran aduan yang selamat dan sulit serta memberi sokongan kepada mangsa tanpa menyalahkan mereka. Kesimpulannya, gangguan seksual merupakan isu yang serius dan memerlukan kerjasama semua pihak bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hajrah binti Roslan dengan nombor matrik 302614. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan berkenaan dengan analisis masalah dan penyelesaian bagi gangguan seksual. Analisis masalah gangguan seksual yang pertama yang saya dapat kenal pasti adalah faktor persekitaran dan juga budaya. Masalah gangguan seksual boleh berlaku disebabkan oleh faktor persekitaran, sosial dan juga budaya yang tidak menyokong pencegahan gangguan seksual yang berlaku. Hal ini kerana persekitaran yang tidak mempunyai polisi yang jelas, kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat
Dalam masa yang sama, wujudnya golongan sosial yang meremehkan isu ini adalah menjadi penyumbang kepada peningkatan kes dalam gangguan seksual. Seterusnya, terdapat segelintir sikap masyarakat yang masih menyalahkan mangsa yang juga menjadi faktor utama penghalang dalam usaha untuk membantras gangguan seksual ini terus tersebar. Masalah yang kedua yang didapat dikenal pasti iaitu kelemahan sistem aduan, di mana apabila sistem itu tidak berfungsi secara baik, hal ini menghalang mangsa untuk membuat laporan kerana takut akan diancam atau diugut kerana ia melibatkan maklumat mereka tersendiri dan keselamatan mereka. Hal ini mengakibatkan perlakuan gangguan seksual itu terus berlaku tanpa kawalan. Dalam masa yang sama, mangsa sering merasakan bahawa laporan mereka tidak diambil serius dan tidak diambil siasat dan secara adil. Maka, hal ini dapat dikenal pasti bahawa tahap kepercayaan mereka terhadap jabatan sumber manusia semakin menurun, di mana peranan penting jabatan ini dalam menentukan sama ada mangsa atau saksi yang melaporkan gangguan seksual itu berlaku. Maka, apabila reputasi sumber ini semakin rendah dan tidak boleh dipercayai, kecenderungan untuk membuat laporan itu akan menurun dan mangsa memilih untuk berdiam diri. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan penyelesaian masalah gangguan seksual. Langkah yang pertama yang dapat dikenal pasti adalah pengukuhan dasar dan juga mekanisme pelaporan. Bagi menangani masalah ini, penyelesaian yang boleh dilaksanakan ialah berdasarkan pengukuhan dasar dan juga mekanisme pelaporan yang lebih efektif, di mana organisasi menyediakan polisi yang jelas dan saluran aduan yang selamat, mudah difahami, sulit dan mudah diakses oleh mangsa. Apabila organisasi menyediakan sistem pelaporan yang telus, hal ini meningkatkan kepercayaan mangsa terhadap sistem yang telah diwujudkan dan juga mangsa lebih berani untuk membuat laporan kerana mereka yakin bahawa identiti mereka dilindungi dan aduan mereka diambil serius. Hal ini akan memberi kesan kepada kemudahan organisasi untuk mengenal pasti masalah yang berlaku dan mengurangkan masalah gangguan ini dalam jangka masa panjang. Dalam masa yang sama, kerajaan perlu mempertimbangkan hukuman yang berat dan tegas terhadap pelaku bagi membantras gangguan seksual. Maka, mangsa berasa mendapat keadilan yang sewajarnya. Seterusnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang telah disediakan. Langkah seterusnya adalah penerapan nilai etika. Kerana apabila garis panduan berkaitan dengan kod etika yang jelas dan mudah difahami, hal ini dapat mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan kefahaman serta kesedaran semua pihak berkenaan dengan batas tingkah laku yang dibenarkan. Di mana apabila keberkesanan sesuatu dasar itu bergantung kepada sejauh mana dasar tersebut itu difahami dan mudah dipraktikkan di dalam persekitaran. Oleh itu, apabila dasar ini dilaksanakan dengan baik, maka ia mewujudkan satu budaya tidak toleransi terhadap gangguan seksual. Hal ini akan memberi kesan kepada perlindungan kepada mangsa, tetapi ia juga dalam masa yang sama meningkatkan accountability dalam kalangan pekerja, di mana ia membentuk sesuatu persekitaran pekerjaan yang lebih profesional, selamat dan lebih berintegriti. Dapat disimpulkan di sini bahawa masalah gangguan seksual ini boleh diatasi secara berkesan jika pelbagai langkah proaktif yang diambil dengan kerjasama daripada semua pihak. Maka persekitaran pekerjaan yang selamat, harmoni serta produktif itu dapat diwujudkan. Saya Nurfaliza binti Daud, 302613 akan membentangkan analisis dan penyelesaian masalah gangguan seksual. Gangguan seksual merupakan isu sosial serius yang melibatkan perlakuan tidak bermula secara fizikal, lisan atau bukan sentuhan, termasuk terhadap kanak-kanak dan di tempat kerja. Masalah ini sering tidak dilaporkan kerana faktor malu, takut dan juga hubungan rapat dengan pelaku.
Kekangan dan juga kesan. Kekangan, undang-undang terhad mengikut bidang kuasa, proses pembuktian rumit dan juga panjang, mangsa juga takut membuat laporan. Kesannya adalah dari sudut psikologi, kemurungan, trauma maupun stres. Kesan yang kedua ialah fizikal, sakit kepala dan juga keletihan. Yang ketiga adalah kerjaya, prestasi boleh menurun, peluang kerja juga terjejas. Kesan kepada organisasi ialah produktiviti akan menjadi merosot dan juga kos meningkat. Seterusnya, faktor berlakunya gangguan seksual. Di antaranya ialah pelaku sering terdiri daripada orang rapat iaitu keluarga, penjaga maupun kenalan kerja. Mangsa juga ada perasaan takut, malu dan juga bimbang akan stigma masyarakat. Seterusnya, faktor kurang pengetahuan tentang saluran aduan yang disediakan. Begitu juga dengan pengaruh media sosial dan pendedahan bahan yang tidak sihat. Begitu juga dengan faktor tekanan psikologi di tempat kerja iaitu takut hilang kerja dan juga kerjaya akan terjejas. Kekangan dan juga kesan. Kekangan, undang-undang terhad mengikut bidang kuasa, proses pembuktian rumit dan juga panjang, mangsa juga takut membuat laporan. Kesannya adalah dari sudut psikologi, kemurungan, trauma maupun stres. Kesan yang kedua ialah fizikal, sakit kepala dan juga keletihan. Yang ketiga adalah kerjaya, prestasi boleh menurun, peluang kerja juga terjejas. Kesan kepada organisasi ialah produktiviti akan menjadi merosot dan juga kos meningkat. Gangguan seksual merupakan isu yang serius yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira tempat, jantina atau kedudukan, dan sering berkait dengan struktur kuasa serta budaya organisasi yang tidak sihat. Oleh itu, organisasi perlu mengambil langkah pencegahan seperti mengawal interaksi tertentu termasuk pengasingan tempat duduk dalam situasi yang sesuai. Di samping mewujudkan dasar yang jelas, prosedur aduan yang mudah serta tindakan disiplin yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, majikan perlu melaksanakan program kesedaran dan pendidikan bagi memastikan semua pekerja memahami maksud gangguan seksual, kesannya serta cara menanganinya. Proses pengendalian aduan yang sistematik dan telus juga penting bagi melindungi mangsa serta memastikan keadilan dilaksanakan. Dari sudut pekerja, mereka perlu berani menyatakan ketidakselesaan, merekod kejadian serta melaporkan kepada pihak atasan atau pihak berkuasa jika perlu. Kesedaran dan sikap saling menghormati antara pekerja dapat membantu membentuk budaya kerja yang sihat dan profesional. Secara keseluruhan, usaha membanteras gangguan seksual memerlukan kerjasama semua pihak melalui pelaksanaan dasar yang tegas, peningkatan kesedaran serta pembentukan persekitaran kerja yang selamat, hormat dan bebas daripada sebarang bentuk gangguan.